4 lampu merah dinyalakan, 7 pusingan. Mereka dilepaskan sekarang ini. Permulaan yang baik dari pelumba yang di petak utama Muhammad Ikram Dani yang terus masuk ke sebelah kanan untuk menutup ruang menuju ke selekor yang pertama. Bagi jentera ini agak jauh menuju ke selekor yang pertama. Ini betul perlu untuk memastikan dapat memulakan perlumbaan dengan baik. Dan ada 4 pelumba yang masuk kerana baran gitar ini membolehkan mereka memilih dari singgalan yang berbeza dan bersebelahan ketika masuk ke dalam selekor. Tapi kita lihat di peringkat awal ini kedudukan yang rapat antara pelumba. Selepas satu pusingan baru kita boleh nampak biasanya dalam 10-15 pelumba yang berada dalam kelompok di hadapan ini. Permulaan yang baik dari Raja Abdul Rakib. Sebelum masuk ke circle keempat, dia berada di depan. Seorang pelumba yang wide di circle keempat. Tapi ini adalah gambaran awal dan kita akan expect a calm start untuk perlumbaan kali ini. Dan eventually dalam pertengahan perlumbaan kita akan nampak at least satu leading group dengan 2 atau 3 group di belakang. Dan kembali di depan Ikram Dani nombor 8 mulai dari full position. Pasukan handphone yang ada di tempat yang kedua. So tempat yang keempat, Ashraf Zakwan di tempat kedua. So not a bad start untuk Ashraf Zakwan. Kita tahu race plan ada seorang pelumba yang terjatuh. Itu adalah nombor 17 Muhammad Aaron Rizki Harrell. Itu adalah di selekor 8. So that's a fast pace to crash untuk Aaron Rizki. Di selekor 7. Push letak Aaron Rizki. Lap yang pertama. Sekarang ini di depan Ashraf Zakwan. So biasanya yang kita lihat Ashraf Zakwan akan cuba untuk larikan diri di depan. Tapi kalau tidak, dia akan maintain di depan group, leading group. Nanti lihat nanti di mana kedudukan. Setakat ini baru lap pertama. Kita tidak boleh lihat pada masa yang mereka lakukan, tapi untuk berada di hadapan dan berapa jarak yang ditinggalkan dengan kumpulan di belakang, itu yang lebih penting lagi untuk pecah kepada satu kumpulan yang besar di depan. Ikram Dani, Ashraf Zakwan dan Raif, itu semua pelumba yang biasa berada di hadapan di waktu pelumpaan Raja Abdul Rakib. Nombor 3 tu selalu berada dalam kelompok hadapan. Nombor 8 adalah Ikram Dani. Okey, mereka sampai sekarang ni. Ashraf Zakwan, Adam Haris Hafiz, Muhammad Ikram Dani, Ahmad Jebat Zulkarnain, Muhammad Farhan, Raja Abdul Rakib, Nuzul Adi, Tan Kah Weng, Ryan Kardani, Ahmad Ryan Kayum. Yang disahkan kurang dari 1 saat kita ada 8 pelumba, tapi di bawah 2 saat ini kita ada 14 pelumba yang berada dalam kelompok hadapan ini. Permulaan yang baik dari Adam Haris memulakan perlumbaan di petak yang ke-13. Sekarang ini berada di top 3 dalam battle untuk leading. Di depan lagi sekali Ikram Dani. So nampaknya memang Ikram Dani dia ada kelebihan untuk minggu ni, tapi Raja Abdul Rakib masuk di selekor keempat dan cantik dari Raja Abdul Rakib. Clean overtaking move. Walaupun kita ada big expectations of Raja Abdul Rakib, musim ni so far bukan yang mudah untuk Rakib. Sini Ikram Dani kembali ke depan di selekor kelima dan selekor 6. Ashraf akan kita nampak lagi sekali dia punya taktik. Dia akan menunggu untuk cari peluang di penghujung perlombaan. Menunggu sampai ke lap yang terakhir. Jadi kita apa yang mereka buat sekarang lah, Jocelyn berada dalam kedudukan kelompok di hadapan tu. Yang belakang tu sedang mengejar kelompok hadapan ni, tapi kelompok hadapan ni akan memastikan sekecil boleh dalam kelompok itu kerana untuk mudahkan keluar pada di last lap nanti menuju keluar daripada selekor yang terakhir.
Ini adalah memang kebiasaan dalam perlumbaan one make. Oh, nampak seperti ada satu pelumba yang jatuh tadi. Nampaknya ada di selekor. Oh yes, there it is. Kita tak dapat lihat siapa pelumba jatuh ni. Ya, nampak dia ada nombor pada jentera, nampak dia sangat kecewa tidak dapat meneruskan perlumbaan. Tapi tadi kalau lihat depan, nombor 3 itu adalah Raja Rakib Nur Fatihah, terbiasa yang berada di depan. Oh, seorang pelumba yang tertua di belakang sana di selekor 14. Tapi di depan sekarang nombor 3 Raja Rakib Raja Nur Fatihah. Dia biasa berada di depan dan dia suka untuk mendahului perlumbaan. Tapi di penghujung nanti, kerana tubuh badannya yang lebih kecil dan memiliki kelebihan untuk pecut dan juga sang penamat, tapi begitu pun belum menjamin apa-apa lagi kerana lain-lain pelumba pun mampu untuk laju sampai ke gasan penamat lepas keluar dari selekor 15. Raja Rakib, Ahmad Jebat, Zakwan dan Raif, Adam Haris Hafiz, Ikram Teni, Tangkah Wing, Nuzul Adi, Afan Ashraf, Ryan Kardani. Ini yang pelumba di hadapan sekarang, Syahrir Akif Hakimi. Ini kurang dari 2 saat pisahkan antara mereka. Ali Imran yang berada di tempat ke-13 di belakang kumpulan mereka sekarang ni di depan. Baru melakukan masa yang terbatas di litar 253.479. So, bela from Ali Imran, dan ini adalah pattern yang kita biasa lihat dari Ali. Pada awal perlumbaan dia akan just duduk di belakang, jauh di belakang kumpulan leading, dan pada hujung dia akan sampai juga. Ada Ali Irman di bulan 3 pelumba di belakang leading group. Dia akan cuba untuk mengejar sekarang ni. Adalah pelumba yang berada di belakang Daniel. Ini adalah Ali Imran Mazul Hijri yang berada di tempat yang ke-13. Dia lakukan masa 2:53.479 saat. Dia berada di kedudukan ke-13 sekarang, tapi masih boleh untuk mengejar kerana mereka baru menamatkan 2 lap saja, 2 pusingan perlumbaan. Ada lagi perlumbaan yang ada banyak lagi, ada 5 pusingan untuk mereka tamat habiskan. Tapi di sini terlihat Raja Rakib Raja Nur Fatihah turun sikit ke bawah dan ambil alih oleh mulai nampak macam satu pemain terjatuh tadi di belakang. Oh ya, betul, nombor 22. Muhammad Zulkaim. Ya, Muhammad Zulkaim, Muhammad Yusmizan yang terjatuh. Tak clear apa yang jadi ke Zulkaim, tapi nampaknya once again dekat bahagian exit untuk selekor ke-9. A common crash dekat selekor ke-9. So unfortunately Zulkaim ini adalah learning curve untuk Zil. Lepas ni kita akan baki 4 pusingan saja untuk berjaya sumpah Yamaha R59 Race Series di depan lagi sekali. Seperti so far for this race memang kita nak lihat Ikram Dani konsisten di depan dan dia selesa. Dan Ashraf Zakwan, di bahagian dalam ni cuba untuk mencari ruang. Tapi kebiasaannya pelumba di belakang yang ada peluang untuk memecut dan again kita katakan bergantung kepada strategi yang dilakukan oleh pelumba Ashraf Zakwan. Dia akan sentiasa berada di depan. Itu adalah cara yang dilakukan, dan dia akan untuk mengawal dalam kumpulan. Tapi nampak Zakwan dia turun ke bawah. Ashraf Zakwan, Ashraf Zakwan raih nombor 33. Dia tidak ada, dia turun ke bawah Daniel di tempat yang sekarang ni. Something happen pada dia tempat ke-26. Masih ada dalam perlumbaan. Ini mungkin Transponder error. Transponder, Tadi kalau ingatkan macatan masa tidak ada untuk Ashraf Zakwan tempat 27, tapi dia dalam kelompok hadapan ni, dalam kelompok utama ni ada Ashraf Zakwan.
Sekarang ni Ashraf Zakwan berada di depan kumpulan leading sekarang ni. Surprising for Ashraf Zakwan, biasanya dia akan tunggu sampai penghujung perlumbaan. So different taktik yang Ashraf akan cuba kali ini. Tapi nampak memang dia sudah ada satu kelompok yang terpisah dengan kumpulan lain. Itu yang pasti kelompok ini satu kelompok yang besar. Dan lepas tu baru kelompok yang di belakang. Jadi ini adalah kumpulan utama, kumpulan hadapan yang kita akan berikan tumpuan. 3/3 ada di depan, walaupun dalam timing page meletakkan 3/3 di belakang. Tapi dia di dalam kumpulan hadapan ini, kerana saya tadi katakan bahawa memang Ashraf Zakwan dan Raif dia sentiasa berada di depan, dan itu cara dia dalam perlumbaan. Dia mengawal perlumbaan dan dia tahu untuk lihat di mana dia boleh keluar. Tapi ada pelumba yang dari belakang yang nama tidak disebut langsung sepanjang perlumbaan, tapi selepas keluar turn 15 dia akan mempecut untuk dapat menaiki podium. Seorang lagi pelumba yang keluar dari perlumbaan. Ini adalah Ais Kushairi, Muhammad Nasrullah nombor 28. Strange untuk kategori R15 kita tak biasa lihat this many casualties dalam perlumbaan ni. So strange. Pada posisi yang ketiga tadi, Ali Imran baru melakukan masa terpantas 252.714. So look out for the number 6. Salah seorang pelumba yang boleh bagi satu surprise kepada penghujung perlumbaan, dan Ali Imran pun sudah sampai. Here's the number 6. Wah, sikit. Sekarang 8 Ikram Dani yang kembali untuk mengawal. Nampak ada berakit sebelah luar. Ahmad Jebat, Adam Haris, Arfan Ashraf, Nuzul Adi. Ini nama-nama yang biasa kita tahu, yang mereka ini yang mampu untuk laju di penghujung perlumbaan nanti. Masih lagi terlihat nama Ashraf Zakwan berada di bawah. Saya pasti melihat pada nombor 33 dalam kelompok di hadapan ini. Dan in fact dia mendahului perlumbaan sekarang, saya rasa. Ya, betul. Nombor 33 yang berada di hadapan di tempat yang pertama. Transponder error untuk Ashraf Zakwan, tapi dia dia ada di depan sekarang ni, dan di bagi kedua Nuzul Adi yang cuba untuk ambil advantage dengan test a few different tactics untuk pusingan yang terakhir. Ali Imran dah naik ke tempat ke-5. So Ali Imran dah jumpa dia punya pace dengan rhythm. Nak bagi dia sekor 5. Ali Imran turun ke tempat ke-7. So Ali Imran dengan Raja Abdul Rakib, dua pelumba yang boleh bagi a late surprise. Sekarang ni bila masuk lagi 2.5, semua akan tamat, mereka mula untuk menyusun di mana kedudukan mereka dan akan mencuba ketika sampai di selekor 15 nanti. Tapi ada juga pelumba yang akan cuba lari untuk dapatkan jarak, dan pernah lihat di mana kalau tidak silap dilakukan oleh Ashraf Zakwan sendiri di final lap. Dia jarakkan diri di depan dan tidak beri ruang untuk orang belakang mengejar. Itu pun boleh dilakukan, tapi agak sukar apabila kelompok besar begini, kedudukan yang rapat sebelahan. Seorang lagi pelumba yang terkeluar, Muhammad Afiq Syazani, Muhammad Zaini nombor 5. Another one dekat sekor ke-7. So this is what happened to Afiq Syazani. Nampaknya again it's just on the exit untuk Afiq sekali ni. Strange. A lot of cash ada dekat sekor 7, 9 dengan sekor 11 tadi. And kebanyakan error sendiri. It's not a error in battle ke apa. Mungkin perubahan cuaca dan keadaan lita, suhu pada tayar dan lita yang memberikan kesan kepada pelumba. Tapi dalam kelompok hadapan ni kita lihat ini adalah kelompok yang akan menyaksikan pemenang. Itu sudah pasti kerana jauh meninggalkan kelompok di belakang. Jadi kedudukan yang rapat begini. Bayangkan. Dan sekarang kita boleh nampak bagaimana nombor 33 tu Ashraf Zakwan dan Raif yang mula menyusun kedudukannya di hadapan dan menyusun untuk memimpin perlumbaan ini. Sebenarnya Tan Kaweng pun ada dalam battle untuk leading group.
Kami sekarang ni berada di tempat ke-6, Ali Imran di tempat ke-7 dan Ashraf Zakwan agresif untuk masuk sektor pertama. So here we go now. Ini adalah first rehearsal for the final battle. Bit spicier this time untuk kategori R56 Race Elites. Di belakang Ashraf Zakwan itu adalah Ahmad Jebat Zulkarnain yang mula untuk push. Ya, sekarang dua pelumba ni mula nak lari sikit, jarakkan dari pelumba di belakang. Tapi yang belakang sentiasa akan kembali semula di depan. Adam Haris Hafiz dekat situ dan Tan Kah Ping dalam kumpulan ini juga. Inilah kumpulan hadapan, kumpulan utama dalam perlumbaan ini sekarang. Yang kita lihat ada 12 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat dari 12 pelumba ini. Siapa yang boleh menangi perlumbaan daripada Ryan Kayum, Syaful Izam yang berada di paling belakang, atau Ashraf Zakwan dan Raif yang berada di depan. Semua dalam kumpulan ini boleh untuk menangi perlumbaan ini. Kita tinggal lagi 1.5 untuk tamatkan perlumbaan. Akan masuk ke final lap nanti. Menyusun kedudukan. Last few turn sebelum kita mulakan the final lap. Sekarang di bahagian dalam itu adalah nombor 12 Adam Haris Hafiz yang mencuba untuk mencari ruang, tapi Ashraf Zakwan menggunakan wide line untuk dapatkan that extra rolling speed. Kita nampak Ashraf Zakwan dengan cara dia, wajah dia adalah dengan cara yang tenang. He's pressured sekarang ni. Sektor pertama yang terpantas baru dilakukan oleh Ahmad Jebat Zulkarnain. Sektor kedua terpantas untuk perlumbaan kali ini Nuzul Adi, Muhammad Sudin. Dan kita akan sampai untuk first rehearsal di sektor 15. The first test of lines. Kita dapatkan the final drive ke Sang Penamat. Oh, another casualty. Itulah nombor 29 tak silap saya. Muhammad Akil Ukail. And here we have the first rehearsal, and kita boleh nampak the line Ashraf Zakwan nak is a wide sweeping line dekat sektor 15. It's the favourite choice of Ashraf Zakwan sekarang ni. And this time kalau kita tengok ada the first rehearsal, that would work untuk Ashraf Zakwan. It's gonna be tricky. Raja Abdul Rakib dia mula untuk push juga, dan Ali Imran dari bahagian luar dia akan cuba untuk cari ruang untuk masuk di circle pertama. Yap, ini penentunya, dan ini apa yang mereka atur selama 7 lap tadi di sini. Tentunya sekarang dari peringkat awal mereka akan letakkan diri mereka di mana, dan kebiasaan kita boleh lihat sampai di skor 7, 8, 9 situ mereka dah mula susun mana kedudukan mereka. Tapi yang menariknya, kesemua menggunakan jumpa yang sama. Kesemua adalah pelumba yang boleh untuk menang perlumbaan tu. Dia orang tahu macam mana, mereka tahu bagaimana untuk meletakkan diri mereka dalam kedudukan ini. Dan kita boleh nampak ada berakib di luar termasuk sekarang nak cari nombor 33. Kita nampak Ashraf Zakwan ada dalam kumpulan 38 Ryan Kardani yang berada di hadapan ini juga mula untuk keluar dari kumpulan untuk menarik lain-lain pelumba. Dan cantik dari Raja Abdul Rakib. Dia perlu untuk dapatkan overtake di circle keempat kerana dia dah tahu yang dia punya sektor 2 adalah dia punya weakest point, so dia perlu berada di depan sekarang ni. Ashraf Zakwan di tempat yang keempat, dia akan cuba untuk cari ruang dari bahagian luar di circle ke-8. Brave move there. Ini di depan masih lagi Raja Abdul Rakib, di belakang Rakib Adam Haris Hafiz, dan masuk ke sektor 9 Adam Haris. Dia akan cuba untuk dapatkan bahagian dalaman. Yes, Adam Haris berjaya untuk naik ke tempat pertama. Here we go now. Where is Ashraf Zakwan sekarang ni? Ya, kena tengok di mana kedudukan dia, kerana biasa di sini mereka telah mulai untuk keluar untuk berada di depan, tapi sekarang ni di depan adalah nombor 12 Adam Haris Hafiz, dan nombor 3 pun kita akan lihat di mana Ikram Tani, Nuzul Adi, dan juga nombor 33 yang kita akan cari sekarang. Biasa cukup sedikit dan menuju
sekarang ke turn 15. Ini adalah kedudukan yang paling penting sekali untuk sampai ke selekoh yang terakhir ini. Pada kedudukan sekarang, Adam Haris Hafiz yang berada di hadapan, berkelebihan sedikit, tapi tempat nombor 3 dari dalam saja akan cuba masuk. Okey. Sampai di selekoh ke-12, tapi 12 okay, selekoh yang ke-15. 12 wide sedikit. Boleh masuk di bahagian dalam sekarang di kedudukan untuk sampai ke garisan penamat sekarang ini. Perebutan. Di depan tu kembali Ashraf Zakwan yang berada di depan dengan Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah menuju ke garisan penamat. Dua-dua rapat kedudukan. Tapi kalau ingat Raja Abdul Rakib yang sampai terlebih dahulu atau Ashraf Zakwan di tempat yang kedua, tapi foto finish sekali lagi sudah perluan pertama tadi. Kerana nampak kita pun tak pasti siapa antara nombor 3 atau 33 yang berjaya melepasi garisan penamat terlebih dahulu. Dengan Arfan Ashraf tempat yang kalau perbezaannya 0.003 saat saja Daniel. What finish. Ya, Saya tak pasti siapa yang menang. foto finish. Oh, it's amazing. Sebelahan Raja Abdul Rakib dengan Ashraf Zakwan. Kalau kita lihat pada transponders, Muhammad Seni is Raja Abdul Rakib. Yep. Tapi kita senang lihat the replay and the official. Keadaan boleh berubah lagi dan sebenarnya kita akan dinantikan, kita akan tunggu, kita akan lihat foto finish antara jentera nombor 3 atau nombor 33 yang berjaya cross lebih dahulu garisan penamat, tapi 0.003 kalau diikutkan pada timing page. Rasakan transponder. Okey, Daniel akan lihat sekarang Daniel siapa yang melepasi garisan penamat terlebih dahulu. At this point nampaknya macam ada advantage ke sikit untuk Raja Abdul Rakib. Tapi bila sampai the finish line, saya rasa mata kasar saya pun tak boleh nak tengok siapa sampai terlebih dahulu. Tapi Ashraf Zakwan terus tukar di nampak macam 33 yang sampai terlebih dahulu sebenarnya. 33 dan 3. menampak seperti Ashraf yang ada advantage sikit. Ya, tayarnya di depan untuk sampai garisan penamat. Memang rapat. Sangat rapat. Impossible. Saya tak berani nak bagi opinion of who I think yang sampai because tapi yang berani saya nak cakap adalah apa yang saya lihat di depan mata saya sekarang ini adalah Ashraf Zakwan dan Raif yang naik ke atas sekarang tempat pertama, Raja Abdul Rakib tempat yang kedua. Perbezaan 0.001 saat.